Kalau tadi Fifi kata rumah tu kalau dah professional charge, dah dapat title, dia boleh, walaupun bumi lot, boleh dibeli oleh orang lain. Betul. Tapi sebelum itu, selagi tanah atau rumah tu masih milik developer, tak boleh. Tak boleh dibeli oleh orang non-bumi. Because lelong ni, saya cerita definisi lelong dia ada dua jenis. Okay. Satu laka. LACA, okay? Okay, satu non-laka. Non-laka, okay. Laka ni bila mana berlaku kalau title tu masih atas nama pemaju lagi. Tak kisahlah dia under master title ataupun strata dah keluar tapi belum buat perfection. So dia terpaksa lelong melalui auction house. Which is laka lah. Laka, under laka. Auction house. Yes. Kat sini yang biasanya main peranan adalah developer. Kita kena dapatkan developer confirmation on whether property tu under bumi ke non-bumi. Ada setengah developer dia tak setuju kalau property tu dijual kepada non-bumi. Sebab dia dah bagi bumi price dekat owner sebelum ni lah. So bila dah nak lelong, memang dia fokus untuk bidders bumi sahaja. Okay. So kat sinilah ada kekangan di mana bank pun dia ada bagi pandangan lah, tolonglah you beritahu kat orang ramai. So ada bumi unit yang perlu dibeli lah. Perlu dijual. Perlu dibeli oleh bumi lah. Dijual lah. Basically dijual. Okay, betul. Sebab kekangan tu adalah burden tu ada dekat developer lah selagi dia tak boleh. Actually burden is not pada developer, pada bank and then pada owner juga. Sebab owner kan dia tak mampu nak bayar. So kalau rumah dia masih belum dijual ataupun dilelong, so dia still lagi liability dekat dia.